PRU akan datang. UMNO dia kata nak tanding Solo. Saya pun tak apalah, kita pun segenap pada tanding Solo, dia tak kacau kita. Kita kerusi semua kita pegang dah 33 atas PN ni lah 33. Dia pun saya tahu dia pakai kita, dia nak minta kerusi kita mana. Kalau dia pakai kita lah, dia boleh ada 3 tu lah. Sidang, Bakar Azang, Kota Deraman, UMNO kita di situ. Dah kawangan DAP tak kata menang. Tempat tu ramai penghuni Cina. Oleh kerana dia kawangan DAP, AMDA bolehlah menang 3 kursi tu. Tapi dia pun tak confident, tuan-tuan. UMNO ni kalau dia tak ada jawatan, dia tak jadi calon, dia putus nafas, dia tak boleh nyawa, dia sesak nafas, tak ada oksigen. Sekurang-kurang dia jadi calon. Bila dia jadi ketua bahagian, dia kena jadi calon. Tu semua hak tu wawik dalam TikTok tu kena jadi calon lah tu. Jawatan ada, calon belum tentu. Jadi dia kena tanding Solo. Dia boleh tanding 36 kursi DUN, 15 kursi parlimen, 51 kursi. Adalah tiap-tiap orang tu kursi untuk bertanding. Situlah dia nak bina diri dia, kedudukan dia, nak jadi warlord, nak jadi token, nak hipun duit, jadi calon dalam UMNO. Lepas tu dia nak tanding Solo. Dia kan ada menti-menti apa? Tak ada tak apa, tak ada. Dia bubuh yang nak tanding Solo pasal dia kena jadi calon, kena ada jawatan untuk hidup dalam politik. Kalau dia duduk lagu kita ni, tiba-tiba nak suruh mari derma buat dewan ni, mapuh dia lari tak cukup tanah, tuan-tuan. Dia tak boleh hidup. Aku duit pap tak boleh, hampa tak bagi pak aku, tak suruh aku derma, apa nak mampu? Itu pasal dia. Kita tak